kita sebut dia apa yang canggih ya. So dulu-dulu punya kereta, dan bila tahun 80-an, 90-an, tahun 20-an, tahun belasan, jadi semua kereta tu berbeza-beza. Bila tahun 20-an ni, semua kereta ada indikator. Tapi orang tak tahu pakai. Sebab ketanggihan dia, yang pertama, kereta tu duduk line tengah betul-betul ke tidak. Kalau tak duduk tengah, nanti motor datang dari belakang, dia bagi indikator. Tek, ada motor nak lalu. Duduklah tengah-tengah, ada view dia. Dan dulu-dulu, mana ada kereta 360 degree Celsius. Boleh tengok sekeliling View. Panoramic panggil lah. Panoramic. Kita panggil 360 lah. Semua keliling kereta kita boleh tengok. Masih lagi parking kereta macam budak baru belajar. Cuba kita tengok dekat parking lot. Banyak yang parking salah walaupun ada 360. Okey. Terus sekarang kecanggihan kita tadi tu dah boleh tengok ke sekeliling. Ke sekeliling boleh tengok, indikator orang close dengan kita dah tengok, dan autonomous brake dah ada. Bila orang terlalu dekat je dengan kereta, lampu brake tu automatik menyala. Tapi pemandu tak brake pun. Pemandu tak brake. Jadi jangan marah pemandu. Sebab dia punya distance tu dah touch saja sensor. Nah, lampu brake tu akan sendiri menyala. Okey. Pemandu tak tekan brake. Jadi sekarang ni pemandu boleh duduk sebelah yang macam tu. Itu kecanggihan yang Tok Mak cakap tadi tu. Autonomous vehicle. Yang canggih tadi Tok Mak cakap tadi tu, dia kereta. Jenama kereta tu. Tadi yang kecanggihannya? Kecanggihannya, dia memberi pengetahuan kepada pemandu supaya alert ketika pemanduan. Senang macam tu, Tok Senang. Semua dah ada kat situ. Semua dah ada dia punya. Tetapi masih lagi berlaku. Okey, baik. Kita tengok